Jangan kuat-kuat ingat doktor. Jangan kuat-kuat ingat. Macam tu. PAS kalah. 5,009 kalah majoriti. PAS bos kalah. Tak cukup jumlah. Tak cukup jumlah. Walaupun Menteri Besar Kedah dia ditanya oleh wartawan, satu undi pun menang. Dia tak penting berapa jumlah dalam pilihan raya, satu pun menang. Dia confident nak menang. Dia kata satu undi pun menang. Satu undi pun menang, dia kata. Jadi maknanya begitu confident, maknanya walaupun satu undi maka akan menang. Jadi sekali lagi lah, pelan-pelan. Pelan-pelan. Jangan abang kau orang. Satu undi pun menang. 5,000 undi 5,000 undi majoriti. Jadi saya ucapkan tahniah lah sekali lagi. Mengembirakan kerana gambaran perpaduan yang wujud di kalangan parti-parti kerajaan perpaduan ini di negeri Perak khususnya, dan juga melibatkan seluruh negara yang turun untuk memastikan kejayaan dan kemenangan kepada kita. Dan sangat menarik seperti yang disebut oleh berbagai doktor tadi, ialah bagaimana kemenangan kita ini di peringkat undi awal, undi awal. Daripada 400 lebih pengundi awal itu, kita telah berjaya mendapat 389 berbanding, kalau berbanding dulu ni, saya ingat dulu lebih kurang daripada itu. Ini menunjukkan keyakinan daripada undi awal ni adalah undi daripada pegawai dan kaki tangan kerajaan, polis dan sebagainya. Maknanya walaupun diasak dengan berbagai-bagai isu, soal kerajaan gagal dan sebagainya yang diasak oleh pihak pembangkang ni, tetapi tidak dapat memperdayakan pemikiran waras yang ada kepada pegawai dan kaki tangan kerajaan, dan akhirnya mereka memberikan undi kepada calon daripada kerajaan perpaduan ini dengan penuh keyakinan lah. Jadi saya melihat bahawa ini satu perkembangan yang sangat baik.